Guys, kereta ni aku baru lepas pasang meter tau. Tapi kalau korang nak tahu, kereta ni sebenarnya bukan masalah meter tau. Kereta ni Volkswagen Passat, customer bagi tahu dekat kita orang, kereta dia ada masalah berkenaan dengan meter. Masa mula-mula kereta dia meter tak function, and lama kelamaan kereta dia jadi tak boleh start. So bila tak boleh start, bukan masalah meter lah, maksudnya ada masalah lain. So bila datang dekat kita orang buat diagnose, kita orang dapat kenal pasti masalah sebenarnya adalah dekat dia punya modul gateway. So kau nak tahu modul gateway ni sebenarnya apa? Modul gateway ni dia akan control communication antara elektronik part yang lain lah. Sebagai contoh macam ECU, radio, meter, power window, ABS dan macam-macam lagi lah. So bila modul gateway ni rosak, dia akan mengganggu elektronik part yang lain sebabkan dia tak dapat receive signal dengan baik. So sebabkan macam tu, kereta jadi tak boleh start. So simptom utama kalau katakan modul gateway korang rosak, kebiasaannya kereta korang tak boleh start, and dia akan kacau komponen elektronik yang lain. Tapi macam kereta ni, dia kacau pada dia punya meter. Kalau kereta lain, dia boleh jadi dia akan ganggu pada power window, pada radio dan macam-macam lagi. So dia punya modul gateway kita orang dah siap repair and kita orang dah siap pasang. So sekarang ni tinggal untuk kita orang test sahaja. Okay, macam korang boleh tengok sekarang ni, aku try masukkan dia punya kunci, and boleh nampak dekat sini meter pun ada function, and bila aku cuba start, kereta pun dah boleh start. So masalah yang customer bagi tahu yang kereta tak boleh start and meter ada masalah tu dah pun kita orang selesaikan. So kalau katakan kereta korang ada simptom yang sama dan korang dah pening tak tahu kereta korang ni sebenarnya masalah apa, korang boleh klik di bio, boleh contact kita orang akan cuba untuk bantu selesaikan masalah korang. So itu saja untuk video kali ni. Aku nak pergi test kereta ni. Jumpa next video.